Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Afiq Melaka Hawau. Okay guys, pada petang ni kita ada restore sebiji motor legenda. Motor legenda Okay, motor ni restore sport rim. Kita spray casing apa semua. Dan beli fork CNC kita dah siap pasang. Saya nak buat lupa nak buat video. Okay, fork CNC kita dah siap pasang. Fork delay lah. So sekarang ni kita tinggal tunggu nak pasang sport rim. Dia punya yang ni kita dah spray. Apa ni? Tiang gua dah spray. Lepas tu casing tepi ni ada 2 lagi nak spray. Okay, kita tinggal tunggu nak pasang sport rim jap. Okay, sport rim kita dah beli daripada Itoi. Kita pakai sport rim LC. Sebab legenda ni dia punya ni sama je dengan LC punya ni. So kita decide ambil LC lah. So owner nak sport rim colour putih. Sport rim dia colour putih. Allah, sport rim 3 batang colour putih. Sport rim 3 batang colour putih kita nak masuk sini. So lepas tu kita ada beli arm dia sekali, cover set semua. Tengok cover set ni macam mana. Owner kata nak pakai asal, kita sarungkan asal je. Tak ada apa, stay tune lah. Nanti dah siap nanti saya tunjuk. Okay, bye bye. Okay, Alhamdulillah. Okay, this kita dah siap custom Okay, kita dah siap custom buat bush depan belakang. Custom depan belakang 4 biji kita custom. Okay, berjalan dengan lancar. So arm dia pun kita ni juga custom juga, bush tengah tu. Bush ni pun kita custom kiri kanan. Oh, banyak kerjaan ini motor. Banyak main custom bush. Motor ni main custom je. Okay, dah nampak dah. Ni tinggal masuk sport rim belakang. Sport rim belakang ni pun mungkin kena custom sikit lagi ni. Kita custom sikit. So yang ni kita dah spray. Benda ni kali dia naik tak? Casing dia ni kita spray. Baru siap. Menyala bosku. Okay, Alhamdulillah. Semua ni lah kita kena adjust sikit nanti. Dia punya magnet ni sangkut. Jejak. Magnet ni jejak. Bila dia jejak, nanti dia nak pusing susah. Sebab dia dah turun. Dia pakai fork lay kan. Fork lay ni dah turun 1 inci. So jejak. Tak ada apa lagi. So jom tunggu sekejap lagi. Stay tune. Sport rim belakang pula. Okay, Alhamdulillah. Kita dah siap pasang sport rim belakang kan. Auto jadi kemas bro motor ni. So kita tinggal pasang rantai. Lepas tu kita kena beli RZ punya batang ni kan, kita kena beli. Sebab dia tak berapa nak sampai. Tak berapa nak sampai. Okay, motor ni buat jalan restore saja. Asalnya owner nak buat bikin, saya kata tak payah. Ada Y tu jalan bikin Y. Yang ni buat jalan makeup. Owner pun steady. Okay,
Besok kita tinggal spray casing kiri kanan, stand kita spray. Lepas tu cover set lah. Cover set dia kita pasang stiker. Seat kita tukarkan dia punya case, dia punya cover. Tak ada apa dah. Bush pun cun-cun je kita custom. Cun-cun je duduk situ. Kiri kanan kita custom. Kita custom pakai bush yang dah tak pakai. Ni bush ni kan, bush sub ni. Kita custom. Benda boleh custom, kita custom. So motor dah nampak seri. Alhamdulillah dah nampak dia punya keserian dia kat sini. Kita tinggal besok masuk rantai. Ni kalau korang tahu macam mana, boleh bagi tahu saya komen, test komen. Sebab dia pakai ubat. Dia masuk ubat sport rim, tayar ni. Tayar asal dekat sport rim lama, dia masuk ubat. So bila masuk dekat sport rim ni, tayar tak nak kembang. So ada solution tak? Mana pemain-pemain, tolong munculkan diri. Ajar saya masih newbie. Tolong saya. Macam mana nak buat? Sebab yelah, dia punya tayar ni, tayar sport rim lama, dia pakai ubat. Dia masuk ubat tayar. So bila tukar sport rim, itulah macam mana saya nak buat tu kan. Kalau boleh, kalau ada idea, tolong bagi tahu saya macam mana. Rantai owner minta tukar. Wah, dah jadi macam 125 lah motor ni. Okay. Steering. Ni pun kita custom tau. Bush custom. Depan belakang bush. Atas bawah. Asyik baik, cun-cun ada pusing. Memberi kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Okay. Ni besok nak boleh bleeding kan ni, last. Ni bleeding. So, tak ada apa lagi dah. Harap-harap bekerjasama lah ya dengan saya. Oh, ni pun dah tanggal lah. Tak apa, nanti saya adjust benda tu. Ni dia punya ni dada ni. Okay, dah tak ada apa. Jumpa lagi insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Motor saya dah terlupa nak buat video kan. So motor dah proses dah siap dah. Casing dah spray. Semua dah spray. Cover set kita buat stiker tanam. Stiker tanam. Semua cun, tak ada apa. Ini kita ada pembantu daripada luar. Nak color dia naik. Kita buat stiker tanam. Alhamdulillah. Siap juga akhirnya. Tinggal lagi besok kita bleeding brake depan je. Tak sempat dah ni. Kita tinggal bleeding brake depan. Lepas tu dah tak ada apa dah. Syukur. Motor pun alhamdulillah hidup. Syahdu. Kita dah siap pasang. Reservoir kita dah siap pasang. Cover seat baru. Okay, color pun dah naik.